soalan nombor 3 pula. Dalam setiap rajah berikut, POQ ialah sektor bagi sebuah bulatan berpusat di O. Tukarkan setiap sudut POQ kepada radian. Okey, sudut kat sini. Dia nak suruh kita tukar yang ni kepada radian. Jadi kita tengok di dalam apa? Di dalam darjah. Darjah nak ke radian macam tadi, darab pi per 180. Jadi awak tinggal buat je macam tadi. 73 darab pi, dan pi ni kita tukar sebab soalan minta kita guna 3.142. Tekan kalkulator, awak akan dapat 1.274 radian. Saya lupa nak mention untuk soalan 2 tadi. Bila kita buat dalam radian, jangan lupa tulis radian ni dekat akhir jawapan. Nak tunjukkan yang kita ni tukarkan dia kepada radian. Itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula, macam biasa lagi, 118 darjah nak ditukarkan kepada radian. Awak darab je dengan pi per 180. Tekan kalkulator, dapat 2.060 radian. Untuk soalan C pula, 150.5 darjah nak ditukarkan kepada radian. Macam biasa lagi, darab je dengan pi per 180. Tekan kalkulator, dapat 2.627 radian. Dan akhir sekali untuk soalan D, 220 darjah ditukarkan kepada radian. Buat benda sama je, pi per 180, tekan kalkulator, dapat 3.840. Okey, itu untuk soalan 3 dan terima kasih.